berapakah harga sebuah amanah? RM100, RM1,000 atau mungkin berjuta-juta? Tetapi, adakah rasuah hanya melibatkan wang? Jawapannya tidak. Rasuah mempunyai banyak wajah. Antara bentuk rasuah yang biasa berlaku ialah meminta atau menerima suapan. Selain itu, terdapat juga memberi atau menawarkan suapan, iaitu apabila seseorang menawarkan wang, hadiah atau manfaat kepada orang lain dengan tujuan mempengaruhi sesuatu keputusan. Rasuah juga boleh berlaku melalui tuntutan atau dokumen palsu. Seterusnya ialah salah guna kuasa atau kedudukan. Persoalannya, di manakah garis antara hadiah dan suapan? Bilakah kuasa bertukar menjadi penyalahgunaan? Dan apakah sebenarnya bentuk-bentuk rasuah yang berada di sekeliling kita? Inilah realiti rasuah, lebih daripada sekadar wang. Bentuk rasuah yang pertama ialah memberi atau menerima suapan. Salah satu contoh kes ialah kes melibatkan Datuk Seri Panglima Abdul Aziz Abdul Rahim. Pada tahun 2019, beliau didakwa atas 3 pertuduhan di bawah Seksyen 16A Akta SPRM 2009 melibatkan suapan berjumlah RM5.2 juta. Menurut pertuduhan, kes tersebut berkaitan dakwaan membantu syarikat-syarikat kontraktor mendapatkan projek kerajaan Malaysia. Kes ini menunjukkan bagaimana pemberian atau penerimaan suapan boleh dikaitkan dengan usaha untuk mendapatkan sesuatu kepentingan atau kelebihan. Namun, penting untuk diingat bahawa seseorang yang didakwa masih dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah oleh mahkamah. Bentuk rasuah yang kedua ialah tuntutan atau dokumen palsu. Sebagai contoh, pada Februari 2025, seorang bekas penjawat awam, Ibrahim Ishak, didakwa atas 9 pertuduhan rasuah dan tuntutan palsu yang berkaitan dengan pembekalan dan perkhidmatan kepada Istana Negara. Antara pertuduhan tersebut melibatkan penggunaan 6 dokumen yang mengandungi pertuduhan palsu bagi tuntutan berjumlah kira-kira RM7.68 juta, sedangkan nilai pembekalan sebenar adalah kira-kira RM6.03 juta. Kes tersebut didakwa di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan tertuduh mengaku tidak bersalah. Kes ini menggambarkan bagaimana dokumen atau tuntutan palsu boleh digunakan untuk mendapatkan bayaran yang tidak sepatutnya. Bentuk rasuah yang ketiga ialah salah guna kuasa atau kedudukan. Sebagai contoh, pada Februari 2026, seorang pesara pihak berkuasa tempatan di Pulau Pinang telah direman bagi membantu siasatan berkaitan dakwaan salah guna kedudukan. Menurut laporan, beliau disyaki menggunakan kedudukannya untuk melantik sebuah syarikat milik isterinya bagi kerja pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan pejabat dengan nilai kira-kira RM700,000. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Kes ini menunjukkan bagaimana kedudukan seseorang boleh disalahgunakan apabila kuasa yang diberikan diguna untuk memberi manfaat kepada pihak yang mempunyai kepentingan peribadi. Apakah hukuman bagi kesalahan rasuah? Bagi kesalahan tertentu di bawah Akta SPRM 2009, termasuk kesalahan berkaitan Seksyen 16, 17 dan 23, seseorang yang disabitkan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun serta denda sekurang-kurangnya 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000, mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 18 pula, hukuman juga boleh melibatkan penjara sehingga 20 tahun serta denda sekurang-kurangnya 5 kali ganda butir matan palsu atau RM10,000, mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahawa rasuah bukanlah satu kesalahan kecil. Perbuatan rasuah juga boleh merosakkan reputasi, kepercayaan dan integriti individu serta organisasi. Namun begitu, adakah semua pemberian merupakan rasuah? Tidak semestinya. Sebagai contoh, pemberian cenderahati kepada seseorang sebagai tanda penghargaan tanpa niat untuk mempengaruhi keputusan tidak semestinya merupakan rasuah. Sebaliknya, jika hadiah atau wang diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu kelebihan, pemberian tersebut boleh menjadi suapan. Oleh itu, kita perlu melihat kepada konteks, tujuan dan niat di sebalik sesuatu pemberian. Daripada pemberian dan penerimaan suapan kepada tuntutan palsu dan salah guna kuasa, rasuah boleh hadir dalam pelbagai bentuk. Kes-kes yang telah kita lihat menunjukkan bahawa apabila amanah disalahgunakan demi kepentingan peribadi, kesannya bukan sahaja kepada individu tetapi juga kepada organisasi dan masyarakat. Membanteras rasuah bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa. Ia bermula dengan kita. Kenali bentuknya, fahami kesannya, tolak rasuah. Integriti ialah pilihan.